inilah habibi Rasulullah, pemuda syurga kekasih Allah, putra termulia Ali Asadullah, adik tercinta Hasan Hujjatullah, tubuh tertancap puluhan tombak, diri dicincang ratusan medai. Wah saya, wah gerima, wah saya, wah gerima, wah saya, wah gerima, wah saya, wah gerima. Imam-imam yang lain pun ada yang sehingga ke tahap ditumpahkan darah mereka kerana mempertahankan keluarga Nabi. Lihat kisah Imam Nasai. Siapa tak kenal Imam Nasai? Jadi yang keenam telah saya bacakan tadi. Yang ketujuh, oleh kerana tiadanya dialog dan wacana di antara pihak berkuasa agama tempatan dengan komuniti kami Syiah di Malaysia ini, maka telah berkembang kejahilan, kekeliruan terhadap kami dan salah anggap yang sangat besar terhadap kami sehingga mengeluarkan fitnah-fitnah yang begitu sekali, yang begitu amat dahsyat sekali yang tidak dapat kami terima. 8. Etnik Melayu yang berketurunan Aceh, Minang, Bugis, Jawa. Contohnya etnik Melayu yang berketurunan Aceh, mereka zaman berzaman mempunyai hubungan yang rapat dengan keluarga Rasulullah. Bahkan ketika tsunami kita tengok makam di Aceh itu, makam Syiah Kuala yang tidak terjejas oleh pukulan tsunami. Dan kita boleh lihat di dalam sejarah masyarakat Melayu Aceh. Begitu juga masyarakat Melayu Minang, Bugis, Jawa. Hanya beberapa contoh dibawa di sini. Dan umat Islam dari keturunan Siam Ayutthaya. Kerana pendakwah yang datang ke Thailand, ke Siam Ayutthaya dulu, Syekh Abbas Qumi daripada Kota Qom yang sekarang ini. Kota Qom itu adalah pusat pengajian Islam di Iran. Syekh Abbas Qumi datang berdakwah ke Thailand. Jadi terdapat sejarah yang cukup akrablah dengan keluarga Rasulullah SAW. Pakistan, etnik Melayu yang mempunyai asal usul Pakistan dan Arab. Sebahagian ramai sekali contohnya di Malaysia ini yang keturunan Arab daripada Bani Hashim, daripada keturunan Nabi, keturunan Alawi. Mereka ini mempunyai hubungan rapat dengan keluarga Rasulullah, anak cucu cicitnya Sayyidina Hussein. Jadi kenapa nak dipersalahkan kalau mereka memperingati hari-hari Maulid, hari-hari wafatnya Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, Fatimah Zahra, cucu Nabi dan yang lain-lain, Zainal Abidin, Imam Zainal Abidin, Imam Muhammad Baqir, Imam Ja'far. Ini adalah datuk nenek mereka. Begitu juga guru-guru, imam-imam kita di sini. Adalah pendukung Ahlul Bait Rasulullah SAW, Syiah sejak turun-temurun dari datuk nenek moyang mereka. Kami mempunyai bukti atau hujah akademik serta warisan sejarah keluarga yang mesti diperakukan menurut Piagam Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa kami adalah bermazhab Syiah atau mengamalkan fiqh Ja'fari, yakni fiqh Imam Ja'far Sadiq sebagai mazhab asal kami. 9. Ekoran tiadanya dialog dan kajian sejarah, budaya dan etnik yang tersusun dari pihak berkuasa dan juga sarjana akademik tempatan menyebabkan kami telah dipinggirkan, disudutkan dan tidak diketahui kewujudan sekian lama. 10. Fitnah yang disebarkan mengenai kami pencinta Ahlul Bait keluarga Rasulullah SAW ataupun disebut sebagai Syiah di Malaysia mengakibatkan salah faham yang sangat buruk terhadap kami. Salah faham yang buruk ini mendorong pewartaan undang-undang yang tidak adil buat kami. Antara fitnah yang dilemparkan ialah kami komuniti pencinta Ahlul Bait Rasulullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Syiah dikatakan sebagai difitnahkan sebagai menghalalkan darah saudara-saudara kami yang sebangsa, seagama, bahkan keluarga-keluarga kami dari golongan ahli sunnah. Kami ingin menegaskan bahawa terdapat di antara penganut Syiah atau Ja'fari dalam kalangan kami berkahwin dan hidup dalam masyarakat ahli sunnah wal jamaah secara rukun damai, secara turun-temurun. Tidak ada apa masalah. B. Sebagai sebuah masyarakat, komuniti, kami tidak dapat mengawal setiap penganut mazhab Syiah atau Ja'fari. Perbuatan segelintir, seorang dua daripada kami tidak dapat dihujahkan mewakili seluruh komuniti. Selain itu, mesti diingatkan di sini, oleh kerana tiadanya sebarang dialog dan ruang untuk kami bersuara, terdapat banyak kekaburan, kekeliruan tentang konsep-konsep ajaran Syiah disebarkan. Contohnya, kami sujud di atas tanah. Imam Syafi'i pun mengatakan afdalu ma yusjadu alaih al-ard, sebaik-baik tempat untuk sujud letakkan kepala kita yang mulia ni ialah bumi, tanah. Kami berpegang pada mazhab Ja'fari, sujud di atas tanah, kerana kami tidak boleh sujud di atas pakaian ataupun makanan. Tetapi dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan, walaupun Imam Syafi'i kata afdal sujud di atas bumi. Fatwa Imam Syafi'i sendiri. Tetapi tohmahan, fitnah yang dilemparkan, tengok orang Syiah sembah batu. Jadi ini disebabkan kekeliruan, tidak faham. Sepatutnya diminta penjelasan kenapa letak tanah di hadapan contohnya. Imam Syafi'i mengatakan sebaik-baik tempat sujud atas tanah. 11. Perbuatan tidak bertanggungjawab Muhammad Khusrain Munawi selaku pengarah Jabatan Agama Islam Selangor terhadap kami mengakibatkan fitnah dan kekeliruan terhadap masyarakat besar pencinta Ahlul Bait ataupun Syiah seluruh dunia yang berjumlah sekitar 200 sehingga 500 juta umat Islam. Jadi kekeliruan ini semakin diperpanjangkan. Aksi tidak bijak ini boleh menjejaskan imej Malaysia di luar negara, imej dalam semua sudut, di seberang semua aspek. 12. Kami komuniti pencinta Ahlul Bait Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Syiah di Malaysia percaya kami telah dijadikan bahan uji, dijadikan bahan adu domba dan dikambing hitamkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, seperti yang diperlihatkan oleh tindak tanduk Muhammad Khusrain Munawi JAIS dan oleh sebahagian media cetak, media elektronik, bloggers dan sebahagian pemuka agama. 13. Tidak akan menumpahkan darah. Jadi kami tidak akan menumpahkan darah, tidak akan bersubahat dan tidak akan terlibat dalam sebarang kegiatan militan, sebarang kegiatan terorisme dan persenjataan yang dapat meletakkan negara tercinta kami ini di dalam kedudukan bahaya. Malah saya katakan kepada pihak JAIS bahawa kalau nak diukur patriotisme saya dengan tuan-tuan, saya berani mengatakan saya berganda-ganda lebih patriotik daripada tuan-tuan kalau nak mempertahankan negara ini dari diancam mara bahaya. Kami juga bersedia bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk membendung sebarang elemen atau anasir militan, terorisme dan keganasan. Sentiasa menjunjung dan memperakukan institusi beraja dan perlembagaan Malaysia serta taat setia yang di-Pertuan Agong. Tidak akan terlibat di dalam sebarang bentuk tindakan yang boleh menggugat keselamatan negara kami yang tercinta ini. 14. Kami komuniti pencinta Ahlul Bait Syiah di Malaysia memohon perlindungan hak dari Suhakam. Alhamdulillah hari ini kami sudi diterima oleh Tuan Syahni Suruhjaya Suhakam dan juga pegawai-pegawai Suhakam yang lain. Kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan kami mendoakan kebahagiaan mereka semua. Jadi kami memohon perlindungan hak dari Suhakam, berpaksikan perlembagaan Malaysia agar hak minoriti kami sebagai rakyat Malaysia dilindungi oleh pihak-pihak yang berwajib. Sekiranya hak kebebasan beragama dan kepercayaan telah diberikan kepada minoriti yang beragama Hindu, Buddha, Kristian, Sikh atau lain-lain agama, mengapa kami ini dicaci, dihina, difitnah, diugut semata-mata kerana kami mengamalkan mazhab kepercayaan kami turun-temurun sejak nenek moyang, iaitu mazhab Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun Syiah Imamiyah.